Asa kabun cinta nan berbunga. Yeah. Assalamualaikum, what's up? Apa khabar semua? Yap, korang masih lagi saksikan Jurnal Vaganza. Ni minggu final ni ada event dekat IOI City Mall, event karaoke. Persoalannya sekarang, adakah diorang ni dapat menyanyi bersama dengan diorang punya artis? Saya nak tanya, sebenarnya ada apa kat sini? Macam ramai-ramai ni. Siapa tak tahu? Dia kata jual karaoke, siapa karaoke lah? Dia open kepada Vaganzas, istimewa untuk Vaganzas yang ada AKX. So, diorang ni akan berkaraoke termasuk awak jugalah. Tengoklah kalau saya ada mood. Dari berjuta bintang yang terangi di malamku. Asa kabun cinta nan berbunga. Yeah. Okay, motif karaoke Vaganzas ni untuk kita luangkan masa sesi suai kenal kita bersama macam-macam Vaganzas. Dapat mengeratkan lagi hubungan antara peserta-peserta GB12 dengan peserta dengan penyokong-penyokong diorang lah. Pengalaman saya menyanyi dengan Abang Syahid, memang suara dia pun sangat unik. Alhamdulillah, memang sangat best, puas hati. Kita orang sama each other fight untuk tunjukkan suara masing-masing sedap. Sama-sama sedap. Bang Kori, betul orang cakap dia pemalu jugalah. Nampaklah tengok muka dia macam pemalu lah. Seronok juga nyanyi dengan dia sebab bukan selalu kan. Saya ni pun daripada gen 2000 ni lagi kan. Lepas dapat nyanyi dengan dia tadi, baru saya dapat feel diri dia lah. I think yang ni memang a good event untuk nak bonding peminat dengan artis. So rasanya malam ni memang semua orang just lepaskan semua perasaan, lepaskan segala-gala stres. So I rasa memang event ni memang bagus. Penyanyi ke, pelakon ke, pelawak ke, kita tetap memerlukan peminat-peminat dan penyokong-penyokong. Betul. Jadi dengan adanya event macam ini untuk mengumpulkan orang kata tulang belakang ni untuk jadikan tulang som-som kan, barulah industri tu akan mekar dengan lebih baik. Apa kata-kata semangat abang boleh bagi dekat diorang ni? Bagi abang lah, untuk diorang teruskan berjuang. Teruskan maintain macam ni daripada GB1. Rasanya orang lain pun tak boleh nak buat kot. Tapi diorang ni betul-betul orang cakap die hard kan. Aku rasa untuk next GB lah kan, aku nak jadi Vaganzas lah. Boleh lepak dengan diorang selalu lah. Memang terbaik. Okey, minggu ini minggu final. Kita akan jumpa di auditorium tak lama lagi. Okey, stay tune untuk tengok Gegar Vaganza musim yang ke-12. Hari Ahad pukul 9 malam. Hanya di Astro One dan Suka. Jumpa lagi. Bye-bye.